pengantin sibuk ni. Dah punya mahal. Dah mak itu nah. Mata pun kemik dah. Tak tahu lah. Apa dia? Ni Betul. Boleh jatuh video. juara video ni. Juara video. Satu lagi tak ada ni. Sekejap, saya Okey, apa menu kita hari ni? Explain sikit, ni apa ni? Nasi empit. Sayur goreng. Ini apa? Ni Ini rasa sebenarnya. rasa Seorang boleh. Mantap rasa. Ni mi Bandung ah? Mi Bandung ah? Mi Bandung. Apa cakap soda? Tun, mi Bandung siapa punya Tun? Cik Ahmad Sekadar Passion Muhammad. Mi Bandung Cik Ahmad punya. Untuk 10 orang makan 10 orang makan. Dengan kuih sekali 10 orang makan sebab dia kena kut. Yang ini apa? Yang ini. Oh, lodeh. Oh, ni tadi sambal goreng. Lodeh Iskandar. Itu dia. Ni Maitun. Udang sambal. Udang sambal Maitun. Ini Cik Daud. Lemang Cik Daud. Sate Cherry. Sate cherry, lemang konjol Lemang konjol. Nanti kita boleh review lemang konjol. Sate cherry bersama dengan dia punya apa nama? Timun. Dan bawang. Cik Mail bawa apa? Saya bawa ayam masak merah. Mana? Oh ni. Oh ni tadi kita dah tengok. Cik Mail punya. Ha? 10 orang. Ini apa? Ini apa? Keluar dari kopi lah. Oh, keropok. Oh, Azari. Ini ke Azari. Ganu mari. Baik. Baik ni. 10 orang makan Ni lebih kurang. Oregano. Oh, nasi empit dia. Oh, nasi empit. Samsul nasi empit. Untuk berapa orang makan? 10. Okey, yang ini. Oh, Penang mai. Penang Mari punya ni. Penang Mari dibuat oleh orang Sabah. Tapi ini memang mantap. Tahu lempah ni memang permintaan special untuk tahun ini. Rasa Penang. Daun pudina. Bunga apa? Bunga kantan. Bukan. Bunga kantan. Kalau nak pedas boleh. Mantap. Okey Tun, Iskandar bawa apa Tun? Iskandar bawa lodeh. Mana lodeh? Okey Iskandar, kenalkan diri, tunjuk makanan. Ini kita untuk rujukan tahun depan ni. Ini lodeh Jawa. Lodeh Jawa ya. Lodeh Jawa. Ni muka Jawa ke? Muka tak main Jawa. Macam itu muka Jawa. Kehadiran tetamu kita yang pertama. Mana tetamu? Belum lah. Ini belum bagi ucapan tu. Mata lu kata dia. Adalah kata. Dah. Dah boleh. Belum. Saya nak ambil sebab kita habis ni. Oh, tak rasa Ahmad punya. Nanti tak puasa ni. Memang nak ambil. Apa tak boleh. Kau lah Mak, bawa sikit sangat macam ni. Tak, habis dia cakap 10 orang makan. Belum lah. Tak baik Mak dah lah. berebut. Masalah lah kalau benda limited ni. Berebut. Kita jangan letak je. Semangat. Boleh cedok Dah. Belum, nanti dengan doa je cedok dulu. Demo cara nak cedok makanan macam mana? Mari kita cedok Cara dia. Ada video dah. SOP mencedok. Jangan lupa. Tun, main tumpahkan, Tun. La ilah. Daging mana ambil? Daging. Lakcik tu paling banyak Mak. Awak tuan tak boleh makan. Orang jamah je main. Kau dah cakap dengan Cik Ahmad awal lah. Kau minat ni Bandung. Ya ke? Kalau tekno mesti dia bawa 2 kilo. Sedap. Ha? 2 kilo. Alah. Masa dia untuk dia baca doa. Ini dia awak memang untuk doa.
Okey. Assalamualaikum. Jadi first nak ucap terima kasih lah kepada kawan-kawan TSD Production kan, bagi kita jamuan polak hari ni. Semoga terima kasih banyak-banyak semua. Jadi sebenarnya hari-hari ni saya ucapkan selamat hari raya kepada semua tim, dan saya wakil daripada TSD proses shop juga mengucapkan selamat hari raya Mak Aizat lah kawan-kawan kita di Production aja. Terima kasih. Okey, terima kasih. Dijemput. Ceng tak kan ceng? Adam. Ceng. Okey, jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azaban nar. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam. Betul. Aman. Doa yang buruk-buruk eh. Okey dah. Dah sedapkan di bumi dah. Nanti tahun depan tak nak join. Panik. Siapa yang nak makan tu? Siapa yang nak makan? Siti Aisyah, Nuruddin. Wah, masuk tempat lain lah. Aku masuk plastik. Sampai sana. Dah belum. Nak patah lagi ni buat. Ni zaitun lah. Mafis juga. Oh, lama. Sipu-sipu mafis. Siapa dah buat kita? Baik. Laju amat. Tambah dia amat. Saiz okey Hafiz eh? Saiz ulang okey Hafiz eh? Hafiz. Baik. RM4 tak sekilo. Kalau udang dia besar lagi. Menjurus sangat tu. Cubaan menjurus. Pak kilo bawa kilo je tu. Tak lah, banyak saya bawa. Penuh tau semua. Aku semua dah rasa. 10 kilo kan? Saya tak kira, saya tak kira semua ekor. Orang cakap tadi sedang amal ni, tapi kalau udang dia besar lagi sebab. Dia tanya cepat itu dah. Kenapa dia tak dijemput? Dia. Ini lebih kuat banyak dalam ni. Saya rasa kecap tak habis ni.
Biar dia tak habis. Biar dia makan banyak sikit. Bang mat. Jangan makan sikit banyak sikit siapa? Siapa-siapa je lah. Siapa yang saya buat lagi siapa yang tak Oh, boleh. Balik. Ni buang dia tumpah. Yang balik lah, yang kecil-kecil lah. Dah habis hari ni. Habis. Roti hujan. Wah, kira roti ni, Dut. Sebelah kan. Kira tau. Boleh banyak. Itu mulut 8 jam. Macam jual RM2 je. Kau pun habis ke? Tapi aku tak dapat makan tadi. Kau dah bungkus. Bukan kau nak makan sikit tadi. Habis dia orang dah siap bungkus. Nak jual satu plastik. Apa dia? Plastik ni. Sudah, punya sudah. Ini kata apa? Asal laksa kau warna pink. Macam ni saya tahu. Dia tak payah ikat. Susah no. Belit aja. Asal laksa kau warna pink. Ini ada special. Macam ni saya pun tahu. Mana tak ikhlas dia ikat ni.